hari ini sebenarnya Muallim Muda dia ada kelas dengan saya sebagai mursyid. So kita ada kelas yang kelas tarbiyah, kelas kawan dakwah dan seumpamanya, kelas dengan saya. Tetapi kita berikan satu kejutan pada hari ini yang mereka tak jangka pun, iaitu kita berikan mereka kerja lapangan tambahan untuk mereka. So hari ini semua Muallim Muda mereka akan dibagi kepada 2. Daripada 10 tu mereka bagikan kepada 2 kumpulan yang mana kita ada kolaborasi. 5 orang akan pergi untuk mereka bersiaran di Radio Zayan, iaitu radio rasmi bagi program Muallim Muda. So mereka ada tugasan bagi tazkirah, mereka jawab soalan daripada pemanggil dan sebagainya. Dan 5 peserta lagi mereka akan ke kurma kopi di Astro Oasis. So ini antara tugasan lapangan yang sebenarnya sebagai seorang muallim, mereka sebagai pendakwah, mereka sentiasa get ready, sentiasa bersedia dalam apa 2 tugasan, khususnya dalam perkara yang add-on ataupun ad hoc macam ni. Sebab inilah dunia dakwah yang sebenar, yang Muallim Muda adalah satu platform untuk mereka melalui learning proses ini, dan insyaAllah pengalaman inilah yang akan bawa setelah mereka keluar nanti insyaAllah. Muallim Muda ditenagakan oleh Absol Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Absol Cafe, kopi tenaga premium dengan turbo semula jadi. Untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Absol Cafe, cuba dulu, baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so saya harap semua orang bersedia dengan tugasan kita. Kita ada satu kerja lapangan yang kita kena settlekan pada hari ini, daripada pagi sampai petang. So 5 orang akan terlibat sebagai apa? Anda semua akan menjadi panel di Radio Zayan yang akan bersiaran sekejap lagi. Okey. Dan 5 orang lagi insya-Allah akan terlibat sebagai panel dalam rancangan Kurma Kopi petang nanti. Panel. Jadi insya-Allah, so saya harap benda yang baik-baik untuk anda semua insya-Allah hari ini. Anda bersama dengan FBI dan juga Nana Mahazan. Dan hari ini cukup istimewa, Nana. Sebab kita dah tahu tentang satu program yang disiarkan di Astro Oasis, iaitu Muallim Muda. Dah lama sebenarnya Astro Oasis ni tak ada program-program berbentuk dakwah mencari apa da'i-da'i yang baru kan. Berdebu. Porak-peranda kerana wasiat. Oh man, suami kita pergi video lucu. Jaga jodoh orang lain. Perempuan selalu betul. Saya Muallim Muda Izzat dengan tugasan lapangan bersama dengan Zayan mendapat tajuk LGBTQ. Okey. Muallim Muda Izzat, mungkin nak bagi sedikit tazkirah tentang tajuk yang diberikan LGBT. Silakan. Jadi ini satu isu satu dunia lah. Satu dunia yang semakin membara kerana kita punya dalil ni kita ambil daripada Quran, kisah kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Pemanggil dia call, dia memberitahu masalah dia nak kahwin. Tapi dia tak ada nafsu ataupun tak ada rasa kepada lawan jenis. Tapi masalah saya sekarang adalah saya punya pasangan semuanya sama jenis dengan saya. Jadi saya nasihatkan dia, kalau nak berubah, kena sentiasa sedar. Tentang keperluan kahwin itu. Kita manusia tidak lari daripada kesilapan. Antara salah satunya ialah terdedah dengan suka melihat ataupun ketagih dengan video lucah. And then saya check phone lagi satu tu, ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahalazim, semua segala benda lucah semua ada kat dalam phone tu. Antara salah satu cara yang berkesan yang diajar oleh para ulama kepada kita adalah dengan kita ni berbanyakkan duduk dengan orang yang berilmu. Saya dapat lihat keyakinan diri mereka bertambah. Saya rasa mereka akan dimanfaatkan oleh industri, terutamanya industri penyiaran. Mereka lahir daripada sebuah stesen yang sangat hebat, iaitu channel Oasis. Tapi sebenarnya orang selalu cakap perempuan selalu betul, tapi bila dalam pemilihan jodoh ni kita sebenarnya salah. Tak kita nak katakan perempuan selalu betul ni, bagi saya sebenarnya apabila kita dah tahu kebenaran kan, masing-masing akan berlapang dada lah. Kadang-kadang bab harta ni dah tentu orang akan ada intention. Speaking hari ni, intention, ada keinginan untuk nak harta ni. Jadi pembahagian harta untuk anak-anak saya dan anak-anak isteri pertama tu macam mana? Sebab saya ada 2 lelaki. So macam mana pembahagian dia?
capek. kurang masa ataupun bekerja mungkin, sehinggalah meminimumkan masa di antara suami ataupun isteri ataupun hidup dalam keadaan apa? PJJ ya. Tiba-tiba tadi yang paling saya terkejut apa? Uish, ada juga ruang soalan daripada masyarakat kan. Tanya soalan dalam dia tanya tu dia sebab. Uish, apa sebab tiba-tiba ni? Sebenarnya masa Ustaz cerita tadi saya dah sebab dah sebab saya sedih. Okey. Okey, sabar kasih, tenang-tenang. Cerita yang paling tenang untuk kami pun mendengar dengan tenang. Nak minta dia tenang tu, fahamkan saya betul-betul dan saya pun dapat menjadi asbab untuk tenangkan dia balik, cari solusi. Jadi yang pertama sekali, kalau kita masih lagi ada ibu dan ayah, itulah wali keramat kita yang tiada galang ganti. Mintalah nasihat mereka. Sebab ibu ayah yang paling faham sekali akan keadaan anak-anak dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tugasan hari ini kami diminta untuk memberi pandangan berserta dengan hujah yang tepat, dengan dalil yang tepat kepada satu-satu tajuk yang diberikan pada kami. Contoh macam saya dapat tajuk anak saya lembut. Saya biasalah saya masuk bilik dia, saya nak tengok apa yang dia lakukan ni semua. Saya bersih-bersih bilik dia, saya jumpa pil hormon. Tu la'anallahu rijal tashabbahun nisa. Allah melaknat golongan lelaki yang berjalan kepada penyerupaan wanita. Sebenarnya kita cakap orang lain toksik, tapi tanpa kita sedar, Din, kita lapan cetus kepada toksik itu. Kita hadirkan takwa dalam kerja tu kan Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waduh. Maka Allah akan buka rezeki kalau kita bertakwa tu. Allah akan buka rezeki dari jalan yang tak pernah kita sangka lah kan. Dan saya ada buat satu kesilapan, iaitu saya baca prompt pula. Saya baca daripada prompter tadi. Sedangkan itu untuk Abang Makwi. Macam mana dengan minggu pertama baru-baru ini, okey ke? Oh, dia okey. Adakah itu lagu atau apa tu? Awak cakap siapa? Tak. Down. Okey. Oh, itu lagu dia. Itu lagu dia. Oh, itu lagu dia. Okey, jumpa kita. Baik dah. Tawab maksudnya orang ni banyak bertaubat. Mutatahhirin ni orang yang banyak menyucikan diri. Allah sayang orang yang... Oh, tajuk saya lain macam. Ni kita duduk dalam keadaan yang suram ni, tuan-tuan. Tajuk dia Saka. Orang tua dulu ni, mak ayah dia kata Tok Wan dia kata, bergantung dengan selain daripada Allah ni, maksudnya dia berjanji dengan jin. Oh, Saka ni jin lah. Jin lah. So boleh tak saya kekalkan Saka ni dalam diri saya? Maksudnya kan Saka ni tak mengganggu saya pun. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ijtanibu sab'il mubiqat. Kita nak kena elakkan daripada 7 perkara yang membinasakan kehidupan kita. Di antaranya sihir. Man ana. Okey, tajuk yang saya dapat adalah mak ayah berjuli, anak merana. Kita ni tak kerja pun kewangan masih tak kukuh. Jadi kita dengan mak ayah ni cubalah bantu ringankan mereka. Kelima-lima ini alhamdulillah bagi saya satu benda yang baik dan mungkin boleh dicungkilkan di masa hadapan. Kita melihatkan mu'allim muda ni selalu salah satu platform yang boleh ditonjolkan ke dalam masyarakat. Jadi Alhamdulillah, walaupun perkara ini secara spontan, tapi Alhamdulillah di luar jangkaan, kesemua 5 peserta boleh menjawab soalan itu kerana untuk pertama kali masuk dalam satu program TV yang agak berprestij macam ni dan boleh jawab soalan-soalan itu. Alhamdulillah.